Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ida Fahmi, wakil daripada Yayasan Faizal Razali. Hari ini kami berada di Pusat Jagaan Rumah Bakti Nur Syahira. So, pagi tadi kami ada membeli barang di NSK dan kami ingin membuat sumbangan kepada pusat jagaan ini. So, stay tune guys. Nama saya Muhammad Fazrul, mewakili Yayasan Faizal. Terima kasih kerana sudi menerima kami untuk memberikan sedikit bantuan kepada Puan dan rumah jagaan Puan. Okey, boleh kami tahu sedikit mengenai latar belakang rumah jagaan Puan, organisasi dan bagaimana Puan beroperasi selama ini? Okey, Alhamdulillah, saya Puan Suzana. Saya bagi pihak Rumah Bakti Nur Syahira nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Faizal atas kehadiran pada hari ini, juga membawa barang-barang keperluan pada kami. Untuk pengetahuan Cik Fazul dan semuanya, Rumah Bakti Nur Syahira telah ditubuhkan pada tahun 2009. Pada awalnya hanya 4 orang. Sehingga kini dan sekarang anak-anak ada seramai 25 orang. Kami berdaftar dengan ROS dan berdaftar juga dengan JKM, dan apa-apa aktiviti yang kami jalankan, kami menjaga anak-anak yatim dan asnaf, memberi persekolahan, pendidikan, agama dan keperluan harian anak-anaknya lah. Dan mereka tinggal di sini, di mana rumah yang kami duduki sekarang adalah sebanyak 3 buah rumah yang kami sewa. Alhamdulillah, setakat ini kami juga menerima sumbangan daripada orang ramai. InsyaAllah kalau ada yang memberi sumbangan lagi, Alhamdulillah kami terima. Boleh tak kami tahu lebih sedikit mengenai berapa kos yang diperlukan untuk setiap bulan bagi menampung anak-anak yatim tersebut, dan apakah sumbangan yang lagi perlu diperlukan oleh Puan untuk meneruskan kelangsungan rumah? Kos sebulanan paling kurang RM25,000. Dia merangkumi semua sewa rumah, bil utiliti dan segala perbelanjaan sekolah, makanan anak-anak. Dan kami buat masa ni memang kami memerlukan dari segi kewangan, tapi sekiranya ada pihak penyumbang yang memberi dalam bentuk barangan pun Alhamdulillah kami terima. So, apakah masalah utama yang Puan hadapi ketika menjaga rumah ini? Pada awalnya memanglah kita nak menjaga anak-anak ni bukan mudah. Okey, anak-anak ni pun kadang-kadang terutamanya orang yang di luar kadang-kadang dia orang tak kurang percaya pada apa yang kami mohon sumbangan ni kan, untuk apa. So bagi saya lebih suka datang sendiri, lihat sendiri rumah kami, rumah Bakti Nur Syahira ini, dan melihat apa aktiviti yang dijalankan di sini, suka anak-anak di sini. Untuk maklumat kepada kami, boleh kami tahu aktiviti apa yang dilakukan setiap hari di sini, dan apa yang mereka lakukan untuk memastikan hari mereka tidak boring setiap hari? Okey. Setiap hari macam biasa, pagi-pagi anak akan ke sekolah. Alhamdulillah semuanya bersekolah, termasuk yang kami terima daripada pihak JKM yang mana awalnya mereka tak ada surat beranak. Alhamdulillah dah dapat surat beranak, walaupun surat beranak lambat, kami usahakan untuk masukkan dia orang ke sekolah. Waktu dia orang balik tengah hari, selepas solat, selepas makan, dia orang akan adakan prep, maksudnya buat kerja sekolah, ulang kaji pelajaran dekat ruangan kami di sini, sehingga pukul 4.30. Kemudian solat asar, lepas solat dia orang akan riadah. Bermainlah dengan kawasan yang kami sediakan, ataupun kami akan bawa dia orang keluar bermain dekat taman di luar. Waktu malam selepas maghrib ada mengaji Quran, dan ustaz yang kami bayar setiap hari datang mengajar. Kemudian tidur. Okey, ini soalan terakhir. Okey, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa kepada kami. Okey, kami di sini akan membuat konten untuk minta kemarahan Puan untuk membuat konten, tapi konten kami ialah more kepada terbuka. Maksudnya, kami di Yayasan Faizal, kami tidak mengambil dana awam. Kami menggunakan profit daripada company, iaitu profit
yang diperolehi oleh Datuk Roy Faizal untuk disumbangkan kepada masyarakat. So jika penonton untuk YouTube kami ni berminat untuk memberi sumbangan, kami tidak akan letak nombor akaun kami. Kami akan letak nombor akaun iaitu Yayasan Pusat Jagaan Rumah Bakti Nur Syahira ni. So jika boleh tak Puan beritahu kepada penonton kami nombor akaun, siapa person in charge untuk dihubungi jika mereka ingin hantar bantuan, dan kalau boleh Puan letak nombor phone sekali Puan supaya mereka boleh terus hubungi Puan direct. Alhamdulillah, saya pun amat mengalu-alukan sumbangan daripada orang ramai yang tahu, yang sedia memberi sumbangan kepada kami, dan kami boleh dihubungi pada nombor talian yang ada yang tertera. Kami juga ada TikTok, ada Instagram. Boleh juga tengok TikTok dan Instagram kami, dan alamat nombor telefon semua ada dalam Instagram dan TikTok tersebutlah. So apa pun saya nak nyatakan yang kami terletak di nombor 23 Jalan Jaya Baru 3, Taman Jaya Baru Ceras. Boleh juga hubungi saya Puan Suzana di talian 012-2002-542. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak. Diharapkan Puan semakin bersemangat dan tidak give up dan istiqomah dalam Alhamdulillah, menjaga Alhamdulillah. anak-anak istimewa itu. Terima kasih sekali lagi datang. Alhamdulillah. Assalam. Alhamdulillah, selesai sudah misi kami hari ini untuk memberi bantuan kepada Rumah Bakti Nur Syahira. Sumbangan ini adalah tidak seberapa, tetapi kami berharap dapat membantu dari segi keperluan harian mereka. Sekali lagi, kami dari pihak Yayasan Roy Faizal ingin berterima kasih kepada Pusat Rumah Bakti kerana telah menerima kunjungan yang tak seberapa daripada kami. Maka tamatlah hari ini untuk sesi kebajikan kami. So, stay tune and jumpa di next video. Bye-bye.